Strok haba menjadi punca kematian Muhammad Haras Aryan Muhammad Hafizi yang dipercayai tertinggal di dalam kereta selama 4 jam. Apabila enjin dimatikan, suhu kabin boleh melonjak sehingga 50 hingga lebih 70 darjah Celsius dalam masa sejam, menyebabkan kegagalan organ dalaman secara pantas. Inilah realiti ngeri yang berlaku di Malaysia. Kecewaian tak dapat dielakkan, tetapi dengan adanya sistem pintar mampu menyelamatkan nyawa. Bagi mengatasi kes tragis ini daripada membelenggu ibu bapa, kami memperkenalkan produk inovasi kami, Baby Smart Observation System ataupun Baby SOS. Baby SOS ini menggunakan Arduino Mega sebagai sistem kawalan utama. Antara komponen lain ialah kasit pressure sensor, sistem display, engine start and stop button, emergency siren, alert system LED, cabin temperature sensor dan DC motor wave fan yang merupakan simulasi bagi auto power windows ventilation. Bagaimana produk ini berfungsi? Mari saya terangkan. Apabila enjin telah dimatikan, sensor akan mengesan bayi yang berada di child car seat dan suhu kabin melebihi 35 darjah Celsius. Sistem amaran terus bertindak. Alert sistem LED akan berkelip, emergency siren akan berbunyi, auto power windows ventilation diaktifkan dan SMS amaran berserta koordinat GPS lokasi kereta akan dihantar terus ke nombor telefon ibu bapa agar dapat menyelamatkan bayi mereka dengan segera. Ini ialah prototipe. Visi kami, Baby SOS akan terus diintegrasi ke dalam sistem ECU kenderaan sebenar. Inovasi ini mengikut standard keselamatan ISO 26262 Functional Safety for Road Vehicles dengan mengawal power windows, Membunyikan horn, Mengaktifkan lampu kecemasan. dan menghantar notifikasi ke telefon. Produk kami juga turut menyokong SDG 3 dan SDG 9 melalui penggunaan teknologi sensor pintar dalam kenderaan moden. Baby SOS. Satu inovasi mampu menyelamatkan sejuta nyawa.